Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Muhammad Ismail, Guru Besar SK Teluk Pulai, mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Pubalan yang telah mencurahkan bakti berkhidmat sebagai pendidik selama lebih 34 tahun. Semoga cikgu akan sentiasa sihat, dirahmati dan pihak sekolah menghargai segala jasa-jasa dan kerja buat cikgu. Kita kenali sebagai Cikgu Pubalan sebagai seorang yang bekerja keras, berusaha yang lebih gigih dan sangat tegas dalam menjalankan tugas. Kita sangat merindu cikgu. Sekian, terima kasih. Okay, good morning Pubalan sir. Wishing you a happy retirement. May God bless you abundance of happiness, wealthy, healthy and endless joy. Pubalan, I came to know you for past 2 years, and through my observation, you are a fantastic teacher, hardworking teacher, dedicated teacher, very responsible teacher. So all these criteria which a teacher should have, you have. Keep rocking, keep going, and my husband knew you from those days. You are a good football player and very slim it seems, but now we are different. My husband said that day. Okay, so hopefully you enjoy your entire life. All the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya selaku Pemulung Kanan Hal Ehwal Murid SK Teluk Pulai ingin mengambil kesempatan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Sir Pubalan, anak lelaki Paramesarium, atas jasa dan baktinya yang cemerlang membantu Unihan M, terutama dalam mengawal disiplin dan sasian murid. Semoga Sir Pubalan akan sentiasa sihat selepas ini, dan kalau ada masa datang-datanglah dengan kami. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Pubalan yang bakal bersara pada minggu hadapan. Pubalan yang saya kenali, beliau seorang yang sangat mudah didekati. Mana sebagai seorang rakan, sekerja, kawan, baik di segi persahabatannya, kita memang friendly lah kiranya Cikgu Pubalan ni. Walaupun beliau bekas berkomunikasi tapi dengan murid, dia seorang yang tegas. Jadi di situlah kepribadian beliau saya sanjungi, mudah untuk kita apa-apalah, ada masalah, ada apa, kita senang bekerjasama dengan Cikgu Pubalan. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan selamat bersara Cikgu Pubalan. Semoga beliau bergembiralah bersama family. Sekian. Terima kasih. Hai, Mr. Pubalan, saya Puan Nur Hajah Faslinda binti Ahmad, CPK Petang SK Pulai, mengucapkan selamat bersara kepada Sir Pubalan. Semoga you bersara menjadi seorang yang sihat dan sukses. Enjoy your ride, enjoy your life, and always focus. Good morning sir. Today hari yang sangat bermakna untuk sir dan juga ia bermakna untuk saya. Saya pun tak sangka saya dapat meraihkan persaraan sir
yang mana saya bukan saja rakan sekerja tapi juga ucapan ini sebagai bekas murid di SK Kapal dahulu. Okay, masa tu saya ingat lagi ajar saya bahasa Inggeris. Saya punya karangan saya rasa saya dah buat yang terbaik sebab karangan tu bapak saya ajar. Bapak saya memang idola saya lah dulu bahasa Inggeris. Tapi malangnya karangan itu mendapat banyak pembetulan merah yang memang saya tak lupa langsung benda tu. Tak tahu kenapa, memang sampai hari ni saya masih ingat lagi. Masa tu sebaru dari SK Kapal, kurus, muda lagi. Terima kasih for being my teacher, and now I become a teacher. Okay, saya telah menjadi insan yang terbaik atas ilmu yang saya curahkan, dan sekarang saya menginsankan orang lain. Okay, for your retirement, I wish you good health, you good health. Have a beautiful day ahead. Okay, sir, selamat bersara and I love you. Bye bye. Saat kita tertawa. Hai, selamat sejahtera, selamat bersara diucapkan kepada Cikgu Purbalan. Enjoy your retirement. Semoga sihat-sihat selalu. Jumpa lagi, mohon maaf tak dapat hadir. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Selamat bersara Cikgu Purbalan. Hey, hi. So basically, this is how Mr. Balan's life is going to be after his retirement. நம்ம என்ன வேலையா செய்ய போறோம்? சும்மா பார்க்க போறோம். இருக்கட்டும். அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சம்பந்தம்? Buah kedondong, buahku ini. Jangan lupa kami di sini. Kedai bersama Fifi. Salah dan silap harap dimaafkan. Pohon kelapa, pohon ara. Selamat bersara. Hai. Datuk Sakinon wish you happy retirement. Enjoy your life. Enjoy your less stressing. Enjoy your ride. Enjoy your money. Enjoy your holiday. Bye.
kau kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang, 2-3 boleh percaya. Mana nak sama Cikgu Pembala seorang. Kalau ada semua di ladang, boleh kami menumpang mandi. kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. இனிய ஓய்வு நாட்கள் பூபாலன் அவர்களே, say bye to tension, hi to pension. Hai sir. Selamat bersara sir. Bye. Selamat bersara sebulan. Hai Super Balen. Selamat bersara sir. Hai Super Balen. Selamat bersara sir. Bersara sir. datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal akan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Hai Mr. Balen, kami dari tim media ingin mengucapkan Selamat bersara. Bye.